Michael Carrick kini interim manager Man United. Dia Maeda. Michael Carrick telah rasmi menandatangani perjanjian sebagai caretaker manager Man United sehingga hujung musim ini. Rundingan verbal sebenarnya sudah pun selesai sejak semalam dan semua butiran termasuk backroom staff kini telah dipersetujui. Carrick mengambil alih skuad utama United sementara memberi kelab masa untuk merancang pengurus tetap pada musim panas nanti. Pengalaman beliau sebagai legenda United dan pernah bekerja di dalam backroom staff membuatkan Michael Carrick menjadi pilihan idea untuk mengundi pasukan melalui baki musim yang sangat-sangat mencabar. Minggu-minggu akan datang bakal menjadi sangat penting untuk beliau. Carrick perlu menyelesaikan diri dengan tugasan penuh, membimbing pemain muda berkualiti, memastikan konsistensi di atas padang dan membawa United ke landasan yang betul. Sementara kelab United menyusun strategi jangka panjang dan pengumuman rasmi daripada kelab dijangka akan menyusul tidak lama lagi. Tetapi buat masa ini, semua pihak, kelab dan juga pemain sudah bersedia untuk menyokong Michael Carrick sebagai interim manager United. Ini adalah masa yang menarik untuk United legenda kembali ke garisan tepi padang, membawa satu pengalaman, pengaruh dan aura kemenangan. Baki musim ini bakal menunjukkan sejauh mana Carrick mampu mengendalikan cabaran besar sebagai interim manager United. Michael Carrick sebagai interim manager United. Dia Maeda.